Berita boom hari ini. Laman sesawang restoran pempengaruh Khairul Aming, Rembayung gagal berfungsi apabila 3,000 tempahan masuk diterima sekaligus menyebabkan lonjakan trafik yang terlalu tinggi. Pembukaan tempahan pada pukul 9 malam tadi menarik minat ramai dan jumlah pengikut akaun Instagram Rembayung juga melonjak sehingga 100,000 pengikut dalam 2 jam selepas ia diumumkan. Restoran itu dijadual dibuka 6 Januari 2026 di Kampung Baru, Kuala Lumpur, hasil pelaburan sekitar RM4 juta. Rembayung hanya menerima pelanggan melalui tempahan dalam talian tanpa walk-in, satu strategi untuk mengelakkan kesesakan di premis. Walaupun laman sesawang mengalami gangguan awal, respons netizen sangat positif, ramai menyokong usaha Khairul Aming dan berkongsi kata semangat. Fenomena itu membuktikan tingginya minat rakyat Malaysia terhadap restoran baru oleh pempengaruh tempatan. Walaupun sebelum ia dibuka secara rasmi, pasukan Rembayung kini giat memperbaiki sistem tempahan supaya pengalaman pengunjung lebih lancar dan selesa.